Hari ini juga kita meraihkan 30 orang penerima APC 2025. 2 orang pesara, seorang bakal pesara dan 30 penerima sijil penghargaan Jubli Perak. Kepada penerima APC BPH, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pasti bahawa setiap usaha dan titik peluh tuan-tuan dan puan-puan telah menyumbang kepada pencapaian prestasi jabatan. Keberadaan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ini sebagai penerima APC bukan sahaja mewakili kejayaan diri tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga adalah jasa dan penghormatan daripada ahli keluarga masing-masing, mereka yang tersayang, serta sokongan yang tuan-tuan dan puan-puan terima daripada sekeliling. Contohnya dorongan daripada penyelia, kerjasama yang erat daripada rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Jadi hargailah insan-insan yang telah menyumbang kepada kejayaan tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi para pesara yang diraikan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas keringat yang telah dicurahkan dalam perkhidmatan. Selama tempoh tuan-tuan dan puan-puan berkhidmat sehingga hari ini, pelbagai cabaran telah diatasi dalam menempuh peredaran evolusi perkhidmatan awam.